Thank you PMX dan Kerajaan Madani untuk bajet yang menyeluruh ini. Hai semua, saya nak kongsikan poin-poin yang utama yang saya dapati di dalam bajet 2026 ni. Yang pertama, kita akan dapat rebate lah 50% terus daripada bayaran tol untuk 2 hari sempena sambutan perayaan Deepawali. Okay. Yang kedua, tahu tak SGR kita akan diawalkan mulai 18 Oktober 2025. So bagi penerima SGR pasti akan gembira lah. Yang ketiga, RM100 SARA yang one off akan disalurkan kepada semua warga negara Malaysia 18 tahun ke atas mulai Februari 2026. Yang kaum Cina meraihkan Tahun Baru Cina ini pasti akan lebih gembira sebab ada tambahan RM100 ini. Yang keempat, bagi warga-warga yang duduk di Bukit Jalil, finally kita akan dapat sekolah baru lah, iaitu Kompleks Sekolah Bukit Jalil. I think tahun depan mereka akan start lah untuk bina sekolah baru tu. Bagi Kampung Baru Cina dan Kampung Baru India, kita akan dapat RM90 juta untuk menaik taraf prasarana asas kita. Yang last sekali adalah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP akan memperuntukkan RM30 bilion sebagai grant untuk kaum Cina dan sebagainya, yang semua kaum masyarakat mendapatkan grant ini untuk memerlukan perniagaan baru ataupun mengembangkan perniagaan anda. Saya rasa semua akan gembira sebab poin-poin ini juga cukup cover semua lapisan masyarakat di Malaysia. Thank you PMX dan Kerajaan Madani untuk bajet yang menyeluruh ini.